di salah sebuah rumah penduduk kampung di sini iaitu Makcik Dah. Makcik Dah ni pakar buat kuih karas. Sekarang ni kami duk tengok mereka duk buat kuih karas ramai-ramai. Ni saya kalau cuba ni tak tahulah jadi ke tak. Pegang ni. Okey. Okey. Lepas tu terus. Buat dia tak boleh. Satu. Puluh. Inilah dia cara menyediakan kuih karas. Bukannya mudah tapi sangat menarik dan hasilnya sangat sedap. Tibalah masanya kita nak buat kerabu kita. Tadi waktu pergi terbang tadi dengan Pak Kasim, ni dah rasa pun umbut tu, no? Punyalah sedap. Tu belum buat kerabu lagi. Macam mana kita nak mula ni? Mula serai dulu. Okey, kita ambil serai. Serai ni nak buat apa? Kita potong, kita tumbuk. Kita nak tumbuk. Ya. Dia ada bahan-bahan tumbuk. Jadi apa bahan-bahan tumbuk dia? Potong dululah. Potong dulu, potong minyak ni. Kita tumbuk serai dulu dah. Okey, tumbuk serai dulu. Okey, halia masuk sekali kan? Cili merah berapa banyak? Untuk satu cukup lah. Bawang merah? Bawang merah dua. Cili padi banyak mana? 3 biji cukup lah, 3-4 biji. 3-4 biji. Masukkan cili. Bawang Terakhir baru masuk bawang. Okey. Makcik habang tadi kena potong halus-halus kan? Okey. Ni sepotong dia punya mata punai dia dulu. Halus lagu ni betul? Okey. Okey, tunjuk sikit. Kita kena kiris umbuk kelapa ni halus macam ni. Okey. Okey, masukkan dalam banyak ni lada. Lada hitam. Okey. Agak dah lumat, kita masukkan bawang. Okey, banyak mana belasan? Banyak ni ada? Okey. Banyak ni, okey. Masukkan. Tumbuk sekali. Dan tu je lah. Ya. Okey, kita ambil mangkuk. Lada hitam dia kuat. Masukkan krisik. Masukkan garam. Okey. Buh santan. Buah santan. Okey. Pati santan Ini yang baru masuk umbuk kelapa? Ya. Okey. Okey, masuk. Dah. Sini Makcik Ani biar Anis kawalkan boleh? Ni lagu ni dah siap lah ni? Siap. Oh, senang je rupanya. Tadi saya masak dengan Makcik Ani, iaitu Mak Abang Lin. Lani masak dengan Abang Lin. Bagus betul, anak beranak pandai masak. Anak dia laki pula tu. Okey, jadi kita nak mulakan ni. Ni tumbuk serai dulu. Tumbuk serai dulu. Yalah, serai lambat nak hantar kan. Okey. Okey, serai banyak ni okey. Okey, cukuplah. Okey. Halia banyak mana? Setengah. Halia setengah sikit. Setengah ni Sikit ya, tenang. Okey. Banyak ni cukup. Cukup. Okey. Jadi kalau kita nak buat pun, kalau kita suka pedas, kita bolehlah masukkan cili padi atau cili hijau.
masakkan, bakarkan ikan lain ya, jenis ikan lain menggunakan cara ni. Tapi tempoh dia agaknya berbeza lah sikit kan. Tempoh lambat. Tanah liat dia macam mana? Kena tebal lagi ke kena sama? Kena tebal lagi. Kena tebal sikit. Okey. Banyak ni cukup tak kunyit hidup? Cukup. Bawang lah pula no? Bawang pula. Okay. Jadi boleh masukkan Ya. Okey. Tu dia Abang Lin. Abang Lin sampai dah berpeluh-peluh dah tumbuk. Dah lumat dah tu kan. Lah ni kita nak campur dia dengan apa? Kelapa lah. Kelapa nak masukkan. Taruhkan semua kan? Taruh semua. Okey. Garam. Mudah je sebenarnya. Cuma proses dia yang agak leceh. Ambil masa panjang lah. Ambil masa sikit. Okey, Anis buat satu, Abang Lin buat satu kan mana? Okey. Anis buat satu. Okey. Okey, Anis buat satu. Tak apa, Abang Lin guna tangan pun boleh. Taruh orang-orang dulu. Okey dah. Okey, kita ambil tempoh ni. Okey, kita balik tadi. Mana? Jadi lepas kita dah taruh daun kunyit ni, kita balut dia dengan daun pisang pula. Daun pisang pula. Macam mana? Balut dia muka depan lah. Muka depan. Ni. Taruh ni lah. Okey. Daun pisang dia. Okey. Tanah. Lepas tanah lah. Tanah dia kena campur air sikit. Ya. Boleh lagi. Boleh lagi. Baiklah, Abang Lin dah makan nasi tadi. Makan nasi tadi. Dah makan nasi tadi. Itulah yang dia ada sikit tenaga kan nak buat ni. Ya. Dia kena lembut sebegini Maksudnya dia kena perlu banyak air lah ya, Abang Lin? Ya, perlu banyak air lah. Jadi kita taruhkan dia macam tu. Macam tu, okey. Letakkan tanah liat ni sekeliling tu. Okay. Abang Lin? Okey dah. Kita kena pastikan semua tertutup kan Abang Lin? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Buat tadi. Lagu mana taruh je lagu tu? Bismillahirrahmanirrahim. Taruh je atas api. Lagu mana kita nak tahu dia dah masak? Dia bekah lah. Tanah ni berkah? Ya. Bila tanah ni retak, kita dah nampak dia dah kering, kemudian dia dah mula retak, maksudnya ikan tu dah masak lah. Ya. Dah siap dah kita punya ikan haruan bakar dengan tanah liat ni. Tadi buka, tadi bau dia keluar bau dah. Sedap dah. Ni kita nak bagi rasa lah ni. Tapi sebelum tu nak panggil Makcik Ani. Mai sini Makcik Ani. Ni Makcik Ani. Kerabu Makcik Ani yang punyalah sedap. Tapi saya seorang je lah yang tahu, pasal saya seorang je yang dah rasa. Okey, apa kata lah ni kita kasih dia makan. Sedap masakan tadi. Dan dia masak kerabu umut kelapa. Sedap. Sedap. Betul ke sedap? Betul. Kakak memang suka. Rasa dia sedap. Memang sedap. Itulah tadi kita telah menyediakan 2 masakan tradisional Perlis, iaitu kerabu umut kelapa dengan ikan haruan bakar tanah liat. Ya. Betul tak? Ya. Cik Roslin, terima kasih banyak-banyak pasal tolong saya pergi memancing lah, apalah itulah nak buat masakan ni. Dengan Makcik Ani, terima kasih. Panggil Pakcik Kasim, pergi tebang pokok tu. Kesianlah dia duduk tebang. Tapi sedap.
sedap. Dan terima kasih kepada semua penduduk homestay Kampung Ujung Bukit. Terima kasih banyak-banyak kerana datang pada hari ini. Pastikan anda saksikan Enak Tradisi pada minggu hadapan. Terima kasih. Bye-bye. Mengumpul berita pelusuk dunia, tidak kira masa terkini, beri yang terbaik tiada ragu. Berita pagi, berita semasa, liputan menyeluruh, informasi sepanjang hari. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Zaman teknologi maju, segalanya berjalan lebih laju, lebih patah dari apa kita tahu. Pilih yang sahih, hanya yang satu, RTM. Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga, beri informasi, berkongsi. Hanya untuk anda, sudah pasti untuk semua. Isu semasa sampai dengan wibawa, isi berita sahih dan terkini. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Pasti sahih, tak perlu ragu, informasi terkini ramai yang ambil tahu. Di luar kotak, media pasti terbuka, berita segenap pelusuk dunia. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Yang terkini, pasti yang terbaik. RTM Web, where you at? Nombor 1, where you at? RTM Web, where you at? Merentas revolusi, mencipta legasi, berkorban jiwa dan raga, beri informasi, berkongsi. Berita yang segenap dari pelusuk dunia. Isu semasa sampai dengan wibawa, isi berita sahih dan terkini. Berita, berbagai cerita, penuh kisah. Terima kasih atas sokongan yang tak berbelah bagi. Setia untuk dengarkan kami, sentiasa di sisi dan percayai usaha kami. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik. Tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Tengok tak kalau bisa menang. Habis fokus. Kau dua-dua jangan kau tengok. Okey. Lagi. La ilaha illallah. Kau tak dengar ke ayah panggil kau tadi? Ha? Ayah nak tanya kau ni. Kau dah daftar belum kolej komuniti tu? Kau sepatutnya daftar semalam kan? Alah ya. Zaki tak minat ah. Lagipun bosan lah belajar-belajar ni. Zaki ingat Zaki nak kerja je lah ya.
semua kawan-kawan Zaki dah kerja tau. Nah, itulah kau. Ikut sangat cakap kawan kau tu. Besok kalau kawan kau masuk longkang, kau pun nak terjun longkang. Kau belajarlah dulu, bukannya lama sangat. Nanti kalau kau dah ada sijil, kau boleh minta lah kerja yang elok sikit. Kau dengar tak ni aku cakap ni? Biarkan bang.